Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okay, hari ini kita berada di Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu. Di mana dalam kes pengadu kita pada hari ini, beliau telah membuat satu pinjaman lah yang kita syaki sebagai satu pinjaman sindiket Along. Okay, pengadu telah meminjam lebih kurang RM100,000 dan telah membuat bayaran pun lebih kurang RM120,000. Tapi malangnya apa yang berlaku, pihak Along masih meminta lebih kurang RM100,000 lebih daripada mangsa dan juga telah mula mengacau ganggu ahli keluarga mangsa lah. Saya dah bayar habis lah. Tapi still dia minta lagi. Apa gangguan yang dia buat sekarang? Dia ugut untuk memalukan saya dekat media sosial. Dia takut dia ada poster. Saya tak pasti tapi dia dah hantar WhatsApp lah yang dia ada poster lah. Dia dikacau. Betul, ahli keluarga pun ada juga. So berapa anggaran yang dah bayar tu lebih kurang? RM120,000 satu lebih kurang lah. Dapat di tangan lebih kurang? RM103,000 Dan dia minta sekarang berapa lebih kurang? satu. Kita berharap agar satu siasatan dapat dilakukan, segala dokumen dan bukti-bukti pembayaran akan diserahkan kepada pihak pegawai penyiasat, dan kita berharap sehingga sekiranya terbukti bersalah, kita berharap agar satu pendakwaan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan.